Jujur je cakap, Samsung A57 ni bukan yang paling value for money dalam harga ni. Tapi Samsung being Samsung, ada benda best yang buatkan orang masih lagi beli phone dia. Contoh paling obvious, screen. Bila tengok video, AMOLED dia memang nampak cantik sangat. Warna dia pun hidup, very pop, black dia pun sangat pekat, kontras pun cantik je. 120Hz ni buatkan scrolling dan swipe rasa smooth sangat. Design dia mungkin tak banyak berubah lah, tapi itu pun sebab Samsung nak kekalkan identiti dia. Yang penting bila pegang tu rasa memang lebih premium, solid, nipis, ringan dan tak rasa bulky. Kalau korang datang daripada Android yang lain selain vanilla Android, One UI ni antara experience yang paling lengkap lah. Dia dah refine bertahun-tahun, feature dia pun banyak, dan yang bestnya A57 ni siap dapat 6 tahun OS update dan juga 6 tahun security update. Kamera dia guna setup 50MP dengan OIS, 12MP ultra wide, 5MP macro dan juga 12MP selfie. Bila lighting dia cukup, main kamera dia memang boleh produce gambar yang agak cantik lah. Waktu malam pula, night mode dia ni memang membantu sedikit sebanyak lah untuk bagi gambar tu hasil dia lebih baik. So kesimpulan saya, A57 ni is not for those yang nakkan paling value for money, especially in terms of specs dan performance. Tapi kalau korang yang value benda-benda macam long software support, lepas tu nak premium feel, screen yang mantap, A57 dia serius patut masuk dalam shortlist korang. Next video saya akan test dia punya nightography. Jangan lupa follow.